Alhamdulillah wa rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Patutkah mereka bersikap demikian? Tidakkah mahu memikirkan isi Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Jadi tuan-tuan rahimahumullah, ini muliakan Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Ta'ala mengajak manusia, khususnya ayat ini sebenarnya diturunkan untuk orang munafik berfikir. Namun kita mengambil ikhtibar secara umumnya kepada semua manusia, dan juga kita yang beriman ini perlu sentiasa menghindari daripada sifat munafik. Allah Ta'ala bertanya kepada manusia seluruhnya, termasuklah kita, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mahu memikirkan isi Al-Quran ataupun menghayati, yatadabbaru, memikirkan ataupun menghayati isi Al-Quran. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, Al-Quran ini diturunkan untuk sama-sama kita menghayati isi atau makna daripada ayat yang sampai kepada kita semua ini. Sebanyak 30 juzuk, dan sebanyak kita ada 604 muka surat. Semuanya untuk mengajak kita berfikir dan menghayati. Dan Allah Ta'ala tekankan dalam ayat ini, kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, dan nescaya mereka ataupun manusia ini akan mendapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala mengajak kita berfikir tentang mengingati Allah Ta'ala. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا mawquta. Okey. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Hingga akhir ayat. Tapi ini antara poin yang penting setelah kita solat, kita diajak untuk berzikir atau mengingati Allah Ta'ala dalam apa juga keadaan. Kita duduk, kita baring ataupun kita berdiri, kita diajak untuk mengingati Allah Ta'ala. Itulah tuan-tuan perempuan, semoga kita mendapat sesuatu daripada dua tadabbur ayat ini dibacakan tadi. InsyaAllah jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.